Isu kediaman bertingkat yang didirikan secara tidak sah di Kampung Baru Sungai Makau, Mukim Hulu Langat dan didiami etnik Rohingya tiada kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata pihaknya menyerahkan perkara itu kepada kerajaan negeri dan yakin ia dapat ditangani dengan sewajarnya. Sebenarnya isu itu tidak ada terkait dengan strata. Dia telah pun dijawab, saya percaya telah pun dijawab oleh Menteri Besar dan let them handle. Semalam Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan isu kediaman bertingkat yang dibina tanpa kebenaran itu bukan perkara baharu, sebaliknya sudah melalui pelbagai tindakan penguatkuasaan sejak 2016. Beliau berkata pelbagai langkah telah diambil termasuk pengeluaran notis amaran, kompaun, operasi bersepadu, siasatan dan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang. Sementara itu, Pegawai Daerah Hulu Langat Datuk Muhammad Jusni Hashim memaklumkan struktur berkenaan akan dirobohkan mengikut peruntukan undang-undang. Katanya tindakan itu akan dilaksanakan susulan pelbagai operasi dan penguatkuasaan yang telah dijalankan oleh agensi berkaitan terhadap penempatan tersebut sejak beberapa tahun lalu.